Hey guys, Assalamualaikum, salam sejahtera. Kembali lagi ke channel YouTube Azman Azman. So hari ni aku nak bawa korang ke warung Hutan Bangi. So aku memang biasa sangat makan kat sini sebelum dia ada warung ni lagi. I mean like kedai besar ni. Sebelum ni dia warung dia ni dekat macam kemah je, kat Seksyen 1 tu. So ni kedai dia ni pun aku dah banyak kali datang, cuma dah lama tak datang lah. So kat depan ni dia ada aneka colek. Colek tu cocok-cocok lah, batang-batang tu semua kan. So apa yang aku order adalah set nasi bujang senang ke apa, tak ingat lah. Set daging lah sup daging, lepas tu telur dan nasi lah. So aku nak try dia punya sup dulu. And I would say bila aku minum je, minum pula, hirup dia sup dia tu memang rasa padu gila weh. Rasa that umami flavour daripada sup tu, dan kau boleh rasa that meaty flavour daripada daging tu meresap ke dalam sup tu. Sebab bila dia rebus daging tu sekali dengan sup tu, memang kau boleh rasa lah daging tu dalam sup tu. Campur pula dengan lemon yang diletakkan, dia jadi lebih acidic. So very comforting lah, especially untuk orang yang tengah, maybe dia tengah sesama ke, tengah tak sihat kan. Ini sup yang sesuai untuk korang makan. And ni aku nak try makan dengan telur, letak sambal belacan, nasi, daging dia dan juga sup dia lah. And bila aku makan ni, it's like a bomb of flavours yang sangat-sangat dia comforting, but at the same time very sangat delicious tau. Sebab apa? Sebab kau boleh dapat that acidity, macam aku cakap dia, daripada sup tu kau dapat that umami and acidity flavour daripada lemon yang letakkan dalam sup tu. Kau dapat pula crispy texture daripada telur dan the oiliness daripada telur tu. And it blends well dengan, you know, that meaty flavour daripada daging tu. And of course rasa pedas daripada sambal belacan tu. Memang kau. Okay guys, so my take on warung Hutan Bangi, I would say kedai ni, if I have to put it in one word lah kan, untuk describe this kedai, tak kira lah in terms of dia punya ambience ke, dia punya dish ke apa semua kan, I would say comfort lah. Comfort. Okay, kenapa? Sebab most of the food is macam comfort food. Okay, dia banyak sup-sup, tapi ada juga benda-benda lain, masakan panas semua ada juga. Cumanya dia punya, orang kata niche tu is macam sup daging, sup perut, macam tu kan. So, and suasana kedai tu juga is very comforting lah. Macam very very cozy. Sebab dia macam sangat banyak. Dia nak buat style, nama pun warung hutan. So dia nak buat style hutan kan. So banyak sangat pokok-pokok kat situ, very redup. Lepas tu ada pula macam yang aku duduk tu dekat dia punya main hall tau. Tapi dia ada je belah-belah belakang, belah-belah tepi tu dia macam ada pagoda ataupun pangkin macam tu kan. Kau boleh duduk, yang macam jenis dia buat daripada kayu semua tu. Kau boleh duduk makan bersila ke, mostly duduk lah, tapi ada yang bersila juga. So very comfort, very cozy. Rasa macam kau tengah duduk dekat dalam hutan sambil makan. So memang very, tu kata the right word for this restaurant is comfort. And I would say dish dia pun, makanan dia pun sedap. And macam aku cakap, aku dah pergi ke warung hutan ni sebelum dia ada restoran ni lagi, which is masa dia buka. Dia apa ni? Dia menjual tu di bawah kemah saja. Ada dalam 2-3 kemah. And dia duduk masa tu dia punya location like berbeza, dekat Seksyen 1. Sekarang dah dekat Teras Jenang. So memang sampailah dia pergi kat dah ada restoran ni pun aku still pergi, cuma aku dah lama tak pergilah. So bila aku pergi ni aku review je lah kan. So okay, cuma in terms of pricing, yes, there's a bit of apa ni orang kata, kenaikan harga lah kan. So sebelum ni aku rasa naik dia sikit je. Contoh macam, okay, contoh kalau nasi set daging tadi set daging tadi tu macam dalam RM10, RM11 macam tu, sekarang dah jadi RM16.50. So macam agak obvious lah dia punya kenaikan harga tu. Tapi I would say dengan apa yang kau dapat, dengan maksudnya suasana yang kau dapat dengan restoran tu, maybe it's worth the price lah, I would say. So I would give a rating of 8 out of 10 untuk warung hutan. Cuma yes, a bit pricey. Kalau mungkin cuma macam aku cakap lah, a bit pricey. Tapi kalau kau jadi orang kata pengguna yang bijak ataupun pembeli yang bijak, dia macam set tu RM16.9 kau dapat nasi, telur and sup daging. Sup daging tu kau boleh makan 2 orang tau, sebab dia punya isi sangat banyak. Daging dia pun very empuk. By the way, aku lupa nak cakap ni, daging ni sangat-sangat empuk and very, dia macam kenyal tapi tak sampai kau susah nak makan. Very empuk, sedap je. So dia punya portion tu, walaupun tu sebenarnya untuk single, tapi kau boleh makan untuk 2 orang. So macam aku tadi, aku ambil set RM16.9 tu, tambah je satu lagi nasi dalam RM2 lebih lah. So makan 2 orang dalam RM18 lebih. So normal lah kan, RM9 seorang. So macam very, pada aku jadi pengguna yang bijak lah. Kalau kau nak
Kalau kau nak berjimat ke apa, kau beli satu set, kau kongsi. Kalau kau memang jenis pelahap kau belilah 2 set kan. Tapi yeah, I would say yeah, it's a nice place lah to go. And nak pergi dengan family pun boleh, kau nak pergi seorang pun boleh. Yeah, I enjoy it very much. So aku rasa itu saja untuk kali ni. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi di next video. Bye. Assalamualaikum.